Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan! 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 Aki mana? Ada kat dalam. Aki! Ha? Apa tu? Ya. Aki! Papa dengan Mama kat mana? Ada kat luar tu. Banyaknya. Apa benda ni? Tengok. Wah! Cantiknya. Aki buat ni. Iyalah. Siapa lagi? Takkan Wan kot. Bola apa ni Aki? Bola takraw. Bola takraw ni patutnya dibuat dengan rotan. Tak ada rotan, pakai ribon plastik pun boleh. Mari Aki ajar. Mula ambil satu, masuk bawah sini. Lepas tu, ambil satu lagi, masuk sini pula. Buat sampai jadi bentuk bulat. Lepas tu, masuk ke bawah. Tarik. Dah siap. Aris, macam mana? Tara! Tak jadi. Papa, tengok. Biasalah tu, Aris. Susah Aki. Jangan macam tu. Nah, cuba lagi sekali. Anaklah. Biara pula buat. Jangan lekas putus asa. Tak jadi sekali tak apa. Cuba lagi sampai jadi. Korang tahu kan? Kancil binatang yang bijak. Tahu? Tapi sebijak-bijak kancil tu pun pernah gagal. Oh, macam sepandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Itu lain. Dengar cerita ni. Pada zaman dahulu. Jangan makan aku. Jangan. Apa yang kamu tengah bincangkan ni? Kancil! Ya, saya. Hutan kita ni ada singa! Badan dia besar. Gigi dia tajam. Betul. Sekali dia mengaum. Macam burung di langit. Tapi ada yang kata dia kacak. Dia dah makan rusa dengan ganas. Nanti dia mesti nak makan kita juga. Kita kena halau dia dari sini, Kancil. Tolonglah. Kau dah bijak. Betul? Kalau tak habislah. Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Harimau? pula. Aku dah tahu macam mana nak halau singa tu. Macam mana? Cakaplah kecil. Adalah. Kat mana singa tu? Tadi aku nampak dia kat gua. Kecil! Kau pergi sendiri je. Harimau! Oh, harimau! Kancil! Akhirnya, kau dah bersedia nak jadi makanan aku? Mari sini. Tak. Apa khabar harimau? Baik. Kenapa kau tak takut? Ada muslihat baru? Mana ada muslihat? Aku ke sini untuk umumkan ketibaan Raja Rimba yang baru. Kancil. Mana ada Raja Rimba selain aku? Sudahlah,
Aku pun dah lapar ni. Dengar tu. Itulah ngauman Raja Rimba. Sang singa lebih kuat dari kau. Sang singa? Raja Rimba? Biar aku tunjuk siapa Raja. Mana dia? Dia ada di sekitar gua. Jangan harimau, jangan pergi. Dia lagi besar dan gagah dari kau. Nanti dimakannya kau. Merepek! Aku yang akan makan dia. Kau tengok nanti. Berjaya, tak berjaya. Berjaya, apa-apalah. Ya! Siapa kau? Berani kacau aku tidur? Singa! Ini kawasan aku. Kau tak boleh jadi Raja Rimba. Hanya aku yang layak. Raja Rimba? Bagus juga gelaran tu. Siapa yang bagi? Buat tak tahu pula. Sang kancil lah. Sang kancil. Betul. Memang aku layak. Aku kan gagah, kuat, kancil. Hui, kalau macam tu, aku cabar kau. Esok, kita bertarung di tepi sungai. Baru kau tahu siapa raja yang sebenarnya. Kau rasa siapa menang? Mestilah harimau. Dia kan Raja Rimba. Akulah Raja Rimba. Dengar. Ngau. Boleh tak? Boleh tak? Kau ingat? Kau lebih hebat. Tunjukkan bakat kau. Baik. Hebat kan? Dengar sini, penghuni hutan. Sekarang, akulah Raja Rimba. Dilantik oleh Sang Kancil. Jadi, aku turunkan perintah. Setiap hari, aku hendakkan seekor binatang sebagai makanan. Kalau tak, seko-seko aku akan habiskan. Malam ni juga. Aku tak nak kena makan. Aku pun tak nak. Kau je lah pergi. Aku pula. Habis apa nak pergi? Ini semua salah kancil. Kancil! Terkejut aku. Kenapa ni? Kami suruh kau halau singa. Bukan nanti singa jadi Raja Rimba. Sekarang dia makin mengganas. Harimau pun dah kalah.
Sia-sia je kami minta tolong kau. Sekarang lagi teruk. Setiap hari, singa nak seekor hewan jadi makanan dia. Aku tak nak kena makan. Kau je lah kancil jadi makanan dia. Hah? Janganlah macam tu. Kita mesti... Tak payah. Nanti makin teruk keadaan. Tapi... Kau ni memang tak boleh. Dah lah. Mari cari tempat sembunyi. Kita tak selamat lagi di sini. Tinggalkan dia. Hai, binatang lain pun tinggalkan kancil sendirian. Kesian kancil. Dah tak ada kawan. Kancil tak adalah bijak. Rancangan dia gagal. Betul. Rancangan kancil gagal dan telah menyusahkan penghuni hutan. Tapi, sang kancil tak berputus asa. Lepas tu Aki, apa kancil buat? Lepas tu... Tu dia! Pasal kau lah, kita semua dalam bahaya. Nanti. Tangkap dia! Jadikan makanan Raja Rimba! Kejar! Tunggu kau! Ish, terlepas pula. Aduh. Hah? Makanan tengah hari dah sampai. Kau nampak tenang. Macam dah sedia nak kena makan. Bagus. Sang singa yang gagah. Sebelum kau makan aku ada satu soalan nak tanya. Dalam dunia ni, siapa yang paling kau takut? Apa? Takut? Dengan kekuatan dan kehebatan aku sekarang, apa pun aku tak takut. Kau? Aku paling takut dengan manusia. Kau tak takut dengan aku? Buat apa aku nak takut? Aku yang bagi kau gelaran Raja Rimba. Oh, kaulah sang kancil yang bijak tu. Tahu tak apa? Kau kata kau paling takut dengan manusia. Apa tu? Itulah makhluk yang paling ganas. Paling bahaya. Kau yang gagah ni pun bukan lawannya. Kau jangan nak tipu. Mana ada makhluk yang lebih menggeronkan dari aku? Tak percaya tak apa. Aku lebih rela dimakan kau dari berhadapan dengan manusia. Tunjukkan aku manusia tu. Mana dia? Nanti. Itu bukan manusia. Manusia berkaki dua. Makhluk tu berkaki tiga. Habis? Mana manusia? Kalau manusia aku tak jumpa, kau aku makan. Kau nampak tu? Itulah manusia.
Tolong aku, Kancil. Tolong aku. Buat apa aku nak tolong kau? Nanti kau makan aku dan penghuni hutan yang lain. Tolonglah aku, Kancil. Betul, manusia lebih hebat. Aku takkan tinggal berdekatan dengan manusia. Aku janji akan tinggalkan hutan ni. Ya. Wow. Kancil, buat apa kau datang sini? Kita orang tengah sembunyi ni. Syuh. Nanti kalau singa nampak, macam mana? Tengoklah ni. Apa tu? Ini anak panah manusia. Habislah. Ada harimau. Lepas tu singa. Sekarang manusia pula. Aduh. Kancil, kenapa kau bahal lagi? Kenapa sabar, dengar dulu. Panah ni aku cabut dari badan singa. Singa dah kalah dan dah keluar dari hutan ni. Aku, Kancil yang tak boleh diharap tu, yang halau singa keluar. Jangan merajuk lah. Alah, Kancil. Janganlah merajuk. Kami minta maaf. Kau bijak dan memang boleh diharap. Kau memang hebat, Kancil. Itulah dulu aku nak cakap. Kita jangan putus asa. Kena usaha. Baru boleh berjaya. Macam aku buat sekarang. Ni kau bukan kita. Kita selalu nak jaga hutan ni supaya aman dan damai. Iya. Usaha tangga kejayaan. Wah. Begitulah ceritanya. Yeay! Kancil dah berjaya. Jadi, kita kena ikut macam Kancil. Jangan putus asa walaupun orang mengejek kita. Teruskan usaha sampai berjaya. Bagus Haris. Macam itulah cucu Aki. Lah, tidur dah. Apalah abang ni? Aki, apa jadi dengan singa tu? Singa dekat zoo lah. Ya ke, Aki? Iya. Boleh pergi tengok ke? Boleh.